kunci terbesar ilmu perang orang Melayu adalah sebelum kita berperang dengan musuh yang terang di depan, pastikan anda bunuh dulu pengkhianat di belakang. Sebelum kita bertempur di depan dengan musuh, kita selesaikan masalah pengkhianat di belakang. Tak guna kita pergi ke depan, belakang dok kena tikam. Itu ilmu perang orang Melayu tu. Sebelum pergi, belasah dulu. Belasah orang kita dulu, baru kita belasah depan. Jatuhnya Empire Melaka kerana pengkhianat. Jatuh Turki Osmaniyah kerana pengkhianat. Zaman komunis berlambak pengkhianat. Jepun berlambak pengkhianat. So pengkhianat ni dah ada dalam DNA kita. Dah ada. Benih-benih tu tak pernah hilang.